di dalam Delta Plasma ni. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Idham Rockers. Kita keluarkan senjata ajaib ni untuk kita buka dan potong dan robek bungkusan yang sangat dinanti-nantikan dalam 2-3 hari ni. Yang nantikan oleh aku lah. Korang aku tak tahu kisah tak. Atau kotak ni saya tulis Idham Rockers ni. Apa? Memang tu Idham Rockers, tak tulis Idham Dandut. Kalau Idham Dandut aku berpotong rambut macam penari dandut, pakai baju dress up macam penari dandut. Kau tahu, banyak je cakap di video unboxing je kan. Apa benda lah. Let lu. Okay. Macam korang nampak bungkusan ni aku rasa sangat mantul, padu dan mantap. Bubble wrap ni aku 30 lapis bubble wrap dia letak ni. Bagus pada seller ni. Sebo kotak ni tepi sikit. Okay. Kita buka so slow, jangan kelabas sangat. Kita nampak sosok yang ada di dalam. Ni stand dia. Tak bawa dulu. Nampak sosok aneh di dalam bungkusan ni. Taradam tara, taradam tara. Inilah dia yang telah dinanti-nantikan. Kita buka dulu. Ini adalah Delta Plasma Ultraman Grade 1990. Ni salah satu ni. Satu-satunya lah Ultraman yang berasal dari Australia, yang bukan berasal dari Japan. Ni dia punya lampu. Cara kita nak on switch lampu ni, kita kena pusing dia. Kena pusing dan barulah dia menyala. Agak terang juga lampu dia. Dan kita letaklah di dalam Delta Plasma ni. Memanglah kena letak dalam Delta Plasma. Takkan nak letak dalam lubang hidung korang pula. Itu pun nak kena ajar ke? Apa benda lah. Lepas tu kita boleh acah-acah lah macam Jack Shindo dalam cerita Ultraman Great tu. Dia keluarkan bunyi situ bunyi dia. Okay, kita tengok detail dia pula. Dia tak ada detail sangat macam dalam series tu kan. Sebab ni pun third party. Tapi kalau untuk korang display kan, memang sangat-sangat cun lah. Macam dalam series yang tadi nak tukar tu kan lampu dia berkelip-kelip kan. Tapi macam aku punya ni, dia just berlampu je lah. Dia tak berkelip-kelip dan tak ada sound. Okay, tu je review aku untuk kali ni. Korang jangan lupa sekejap. Apa pak? Pergi kedai? Boleh-boleh, tapi kena pergi Maybank dulu nak cucuk duit. Aduh, malam-malam juga nak suruh pergi kedainya. Asal buat video je pergi kedai. Asal buat video je pergi kedai. Asal pergi kedai je buat video. Okay lah, korang jangan lupa subscribe, like dan share jika bermanfaat. Atas sokongan korang membuatkan aku lebih semangat untuk membuat video dan lebih berkualiti. Okey lah, sebelum korang makin menyampah dengan cakap, baik aku habiskan je video ni. Okay, stay safe. Jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa.